Narsata Sekutu Setan ni aku tak suka sebab korang kena tengok filem Narsata Sekutu Setan. Filem seram arahan Pierre Andre ni aku bagi 4.5 bintang daripada 5 bintang. Cerita dia memang best. Seriously aku puas hati tengok. Kalau ikutkan aku ni someone yang tak suka tengok cerita hantu sebab ada banyak jump scare, dan Narsata Sekutu Setan ni aku tak suka sebab banyak jump scare. Dia bukan apa, bukannya tak suka, dia sebab aku takut je. Tapi disebabkan cerita dia best, story dia baik gila, idea dia bijak gila, and then music yang dipakai pun bagi aku memang kena dengan scene yang ada. Aku letak tepi lah ketakutan aku pada jump scare tu. Aku suka gila dengan cerita Narsata Sekutu Setan ni. Lakonan Khatijah Tan dengan Trisha O'Oy pun jadi witch memang cool gila. Lepas tu geng kumpulan lelaki masalah, ada seorang tu kepala botak, aku tak ingat, bawa watak Chai. Dia pun bawa watak dia dengan sangat baik lah. Cumanya kat sini apa yang paling penting message daripada filem ni. Aku sangat galakkan kepada lelaki yang suka buat jahat dengan perempuan untuk tengok filem ni. Kalau kau berani sangat buat jahat dengan perempuan, kau kena berani tengok filem Narsata Sekutu Setan ni. Yes, semua filem tak sempurna, dan untuk Narsata Sekutu Setan ni pun ada jugalah bagi aku benda yang lacking. First kali dia punya CGI, tapi aku boleh letak tepi lah CGI dia tu sebab aku faham bajet filem negara kita ni bukannya besar mana pun. And then yang kedua bagi aku kurang sikit bila ada part flashback. Bagi aku part flashback yang awal-awal tu aku masih confused, tu flashback ke ataupun real time, disebabkan kau belum kenal betul-betul karakter yang ada. Tapi bila dah start tengah-tengah filem, kau dah boleh tahu dah, okay, ini flashback. So awal-awal tu aku lagi prefer kalau dia ada buat transition yang menunjukkan macam okay, ini flashback, ataupun tulis beberapa minggu sebelum ke apa ke, supaya aku tak confused lah. Tapi benda-benda lacking ni sebenarnya bagi aku benda-benda kecil je. Dan kalau korang tertanya Narsata Sekutu Setan ni cerita dia pasal apa? Cerita pasal Balqis yang dianiaya teruk gila oleh lelaki. Kena aniaya macam mana dengan lelaki yang mana, korang kena tengok sendiri sebab aku tak nak spoilkan. Tapi disebabkan dia kena aniaya tu, dia simpan dendam, dan dendam dia tu lead kepada dia buat benda yang syirik, benda yang jahat, dan benda yang ke arah kegelapan. So cerita dia memang best gila. Korang kena tengok Narsata Sekutu Setan.